orang tunggu cukup duit, tapi kesiankan diri sendiri kalau sampai hari ini masih tak mula simpan emas. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Emas ni bukan untuk kaya cepat. Emas ni untuk jaga diri, jaga keluarga, jaga masa depan. Masalah ramai orang bukan tak mampu. Masalahnya asyik tunggu nanti. Akhirnya masa berlalu, simpanan tetap kosong. Tak perlu tunggu sempurna. Simpan sikit-sikit, konsisten. Emas lindungi duit dari inflasi dan boleh jadi tunai bila perlu. Yang mula awal, dia tenang. Yang tunggu lama, dia panik bila kecemasan datang. Kalau sedar hari ini, bertindak hari ini. Mulakan tabung emas walaupun sedikit. Ingat, pesan mentor saya Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Orang berjaya bukan yang paling tahu, tapi yang paling cepat bertindak. Jumpa anda di puncak nanti. Okey, buat tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja refer pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.